Assalamualaikum saudara. Nah, jadi petang ni kami nak pergi kedai kerana besok itu Ijal sama Ishak itu rencananya nak balik ke Malaysia lagi, tapi dia nak ke Penang. Nah, petang ni tu kami nak cari macam gantungan kunci atau kupuk-kupuk untuk dia bawa balik ke sana. Sebagai pengingat lah, dia pernah ke Daik juga kan. Alhamdulillah. Okey, jadi kita hari ni perginya ada. Halo. Oi, apa ni? Apa ni? Kayu. Okey, yuk kita pergi ke Daik. Okey. Yuk. Balik dulu sendal. Aduh, ini sendalnya tu terbalik. Tak anda. Yuk kita dulu. Okey, jadi langsung aja yuk kita berangkat. Apalah yang adik bawa. Terbancir ni apa? Kita ke ATM dulu. Sekarang kita lanjut lagi nak cari Ishak sama Ijal. Kata dia nak ke Kampung Gelam kerana dia dengan abang suasana di Kampung Gelam tu dapat betul suasana Melayu dia. Nah, sekarang kita cari dia berdua. Ni. Abang YouTube abang. Apa? Rahul Priyambudi. Nanti nonton Okey, jadi kita dah jumpa Ijal dan Ishak tu, dia dekat dalam. Kerana kita tahu dari motor dia dekat dalam tu. Dia tengok Ijal sama Ishak. Dia sedang menyantap roti. Dia sedang rasa entah dia lagi makan atau ada, kita tengok je, kita teka. Oh, tu nak berasap tu ah. Tu dia. Ni dia. Ni abang dah TV ke? Ini baru Dah habis dah. Dah pesan orang semua ni? Yo, dah banyak Dah habis. Orang datang ramai. Kita dapat lama rasa tak? Jadi roti bakar Nek Yam ni atau roti bakar Mak Yam ni, dia kalau lambat pokok dia habis lah. Kalau lah sampai sini tinggal pesan orang je. Habis. Habis kan? Betul lah. Kan? Alhamdulillah kita dapat. Rasa. Biasa. Bapak biasa dia buka pukul ni kan, pukul 3 kan. Oh, lembutnya. Biasa buat berapa kilo? 8, 9 Oh, kilo. biasa dia muat 8 sampai 9 kilo. Apa ni? Roti bakar Mak Yam. Dapat juga. Siapa punya ni? Bau pandan. Bismillahirrahim. Sian pula. Dah habis. Ya. Ni ah. Ngenceh anak aku. Itulah kan? Betul kan? Asal datang lambat, pokok habis. Jadi kalau nak ke sini pukul 4 tu kita lah mentangguh nunggu tengok ah. Pre-order dengan Saraja Kapur dengan Rahul Priyambudi. Tapi satu dia 3,000. Dijual dia lebih pula ya, meh. Itulah kan, kalau ni apa? Nasib kalau lambat pergi ke sini. Kalau habis dia dapat tengok je lah. Orang makan roti, dia tengok. Makan roti, dia tengok. Tengok sikit muka kempunan tak dapat roti bang. Sekejap hujan. Hari hujan sejuk. Ini baru Okey, jadi tadi kita habis ada Gelam, kita singgah pula untuk beli kerupuk-kerupuk. Okey, jadi habis kita ada Gelam tadi, kita singgah pula untuk beli kerupuk-kerupuk dekat daerah pasar. Okey, jadi tadi kami dah beli oleh-olehnya. Rencananya nanti kita nak beli gantungan pula dekat Moyang Homestay dekat tempat Bang Pajar. Okey, dah sampai dah. Cantik Kita beli yang ini untuk Ishak sama Ijal. Okey. Jadi sekarang kita dah di rumah. Kita dah beli oleh-oleh untuk Ishak, Ijal untuk bawa balik. Pokoknya ini makanan-makanan khas kampung. Dah makan makanan dari sini. Kupuk-kupuk. Bahkan kita juga beli laksa. Untuk dia ada sagu lemak. Okey, Jal. Ya.
Adik udah bilang sama omnya? Nah, inilah kami tadi ngopi-ngopi sama Ijal, sama Ishak. Dan sekarang dah jam 10, kami nak istirahat kerana besok Ijal sama Ishak dah harus balik lagi ke Tanjung Pinang dulu besok. Nak jadi hari ni tu kita nak hantar Ijal sama Ishak balik pula. Kerana hari ni dia harus berangkat lagi ke Tanjung Pinang. Jadi kita pagi ni nak hantar Ijal sama Ishak itu ke pelabuhan Sungai Tenam. Nah, cuma cuaca ni dia agak hujan. Jadi semoga cuaca nanti di laut aman-aman aja. Semoga perjalanan Ijal sama Ishak aman sampai tujuan. Amin. Aku bagi yang tinggi. Okey, jadi sekarang kita dah nak balik. Jadi sekarang kami dah sampai dekat pelabuhan Sungai Tenam. Kapal itu berangkat sekitar jam 9. Ini Ijal sama Ishak dah beli tiket. Nampaknya sepi dan cuacanya nampaknya bagus. Ni ada dua, ada lintas Capri. Terus ada juga yang ini. Kapal dia dah sampai. Ini Ishak sama Ijal dah nak berangkat dah. Inilah kalau dah nak berangkat ni. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Amin, amin. Jumpa lagi nanti. Jumpa lagi. Okey. Nanti kita berenang lagi. Okey. Ya bang. Jumpa lagi nanti. Hati-hati. Terima kasih ya. Okey. Cuaca, semoga cuaca baik-baik je di laut. Alhamdulillah perjalanan Ishak dan Ijal selama di Daik alhamdulillah dah lancar-lancar je. Setelah 8 hari di Daik, kami dah keliling ramai-ramai, pokoknya banyak hal yang saya dapat belajar lagi sama Ijal sama Ishak selama dia di Daik. Ini akan jadi kenang-kenangan yang salah satu kenang-kenangan yang tak akan saya lupa. Kerana dia orang ni juga banyak ngasihkan pelajaran juga untuk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kita dah sampai di rumah. Tadi kita dapat hadiah daripada ayah SN, Ijal sama Ishak dan keluarga dia sana. Ini kita dapat ni. Ini baru Ray. Ni alhamdulillah kita tengok Alhamdulillah, makasih banyak semuanya. Terus tadi kita ini ada ada gantungan. Mana dia? Gantungan kunci. Ini baru Ray. Okey. Terus ada gantungan juga Rahul Priyambudi beserta keluarga. Buku. Buku ISN. Kisah orang menang. InsyaAllah nanti kita akan baca cerita. Ini memang Sevenang petani pada juga. InsyaAllah nanti kita baca. Tak sabar kita nak baca dia. Ternyata ada tanda tangan ayah SN. Salam Rahul Priyambudi. Terima kasih jagakan anak-anak kami di sana. Salam persaudaraan. InsyaAllah terima kasih banyak ya. InsyaAllah nanti akan kami baca. Akan saya baca kisah bukunya. Parfum mobil. Ray Nation. Ini baru Ray. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya. Semoga insyaAllah nanti kita berjumpa lagi. Amin. Macam mana dek? Ini baru Ray. Yeay.